Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi minggu ini iaitu minggu ke-12 kita akan proceed kepada topik terakhir kita dalam silibus. So untuk kelas minggu ini seperti yang korang dah pool dalam WhatsApp group untuk teruskan dengan kelas online. Jadi untuk kelas online ni apa yang perlu dibuat? Firstnya korang perlu download nota topik 12 yang telah disediakan. Okay. Dan seterusnya fahamkan berkaitan dengan topik 12 yang perlu korang proceed untuk aktiviti seterusnya. Okay. Dan seterusnya setelah menguasai topik 12, apa yang perlu korang buat iaitu secara individu, aktiviti berkaitan dengan reka bentuk kajian eksperimen mini related dengan topik 12 di mana aktiviti ini akan dijalankan secara individu di mana setiap individu perlu membina reka bentuk kajian eksperimen kecil, experimental evaluation untuk menilai keberkesanan antarmuka iaitu antarmuka perisian yang dipilih lah. Jadi perisian ni terpulang korang nak guna apa-apa perisian yang berkaitan dengan multimedia lah. Dan secara individu korang boleh pilih mana-mana software, mana-mana perisian untuk korang jalankan mini experience untuk membandingkan antara kedua-dua perisian di mana korang perlu menilai keberkesanan antarmuka dan juga fungsi dalam perisian tersebut. Dan dalam mini experience ini, korang perlu tentukan apa independent variable, apa dependent variable dan korang juga perlu bentukkan hipotesis yang bersesuaian. Jadi dalam aktiviti ini adalah tujuannya saya nak minta korang untuk create satu mini eksperimen research untuk membandingkan antara muka dan juga fungsi software perbandingan lah fungsi software tersebut. Dan objektif mini experience ini adalah untuk memahami struktur experimental design. So, yang ni dalam kelas metodologi, research method, korang dah belajar banyak jenis struktur research. Contohnya eksperimental, kajian tinjauan, kita ada pelbagai lah dalam research method. Jadi korang perlu fahamkan dulu struktur berkaitan dengan experimental design. Lepas tu barulah boleh teruskan dengan mini eksperimen berkaitan dengan aktiviti yang saya terangkan tadi dah. Dan korang perlu juga menghubungkan teori dengan konteks dunia sebenar dalam TVET. Okay. Contoh hasil kajian yang perlu korang hasilkan, saya dah sertakan contoh. Korang boleh refer dekat template ni. Okay. Di mana dalam template ini, apa yang korang kena ada dalam report kajian eksperimen mini ni, korang boleh buat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, tapi korang tak boleh combine lah, tak boleh guna ayat rojak. Once pilih Malay lah daripada awal sampai akhir. Sekiranya kalau korang guna English language, korang kena guna English language lah daripada awal hingga akhir. So apa yang kena ada dalam report tersebut, perlu masukkan tajuk kajian eksperimen yang dibuat. Okay. Yang kedua, perlu ada background of study, latar belakang kajian. Jadi kena terangkan sedikit
secara ringkas apa isu ataupun masalah dan dalam konteks TVET dan mengapa kajian ini penting. Jadi kena susun ataupun kita kena buat latar belakang yang menjurus kepada tajuk yang telah korang mention di awal tadi lah. Dan seterusnya perlu ada objektif kajian, di mana objektif kajian tu salah satunya mesti ada objektif untuk menilai keberkesanan antara dua antarmuka dalam meningkatkan prestasi pelajar. Contohnya kalau korang nak buat dalam meningkatkan prestasi pelajar ke, dalam meningkatkan motivasi ke, dalam meningkatkan high order thinking skill ke dan sebagainya. Tu bolehlah depend pada objektif yang ditetapkan. Dia at least mesti ada dua objektif kajian. Dan persoalan kajian juga perlu ada, di mana persoalan kajian ni dia menjawab kepada ataupun persoalan daripada objektif kajian. Contohnya kalau dekat atas ni berkaitan dengan menilai keberkesanan, jadi soalan kajian ni mestilah bertanya tentang menilai keberkesanan lah. Yang ni contoh, adakah jenis antarmuka mempengaruhi keberkesanan pelajar dalam menyelesaikan tugasan simulasi? Ini contoh jadi korang boleh sesuaikan dengan tajuk kajian eksperimen ini yang korang rancang lah. Dan seterusnya mesti ada reka bentuk eksperimen. Maksudnya kena lengkap lah. Kalau contoh eksperimen ini dijalankan untuk software apa yang nak dikomparekan dan apa kategori ataupun ciri-ciri yang dalam software tersebut yang korang comparekan. Contohnya dari segi elemen multimedia yang digunakan, dari segi button interaktif dan sebagainya. Dan seterusnya dalam report tersebut mesti ada hipotesis. Mesti ada hipotesis null dan juga alternative hypothesis. Adakah terdapat perbezaan dari segi apa yang korang kajilah. Dan seterusnya perlu ada analisis data. Jadi daripada persoalan kajian tu korang kena nyatakanlah analisis dapatan data berdasarkan mini eksperimen apa yang korang dapat. Contohnya boleh describe ataupun boleh dijelaskan melalui jadual, graf dan sebagainya lah. Dan dalam report tersebut juga perlu ada jangkaan dapatan dan juga implikasi dalam TVET. Yang ni pun perlu ada dan huraikanlah jangkaan keputusan dan bagaimana boleh digunakan dalam konteks TVET. Ni contohlah. Jadi seterusnya lengkapkan report, lepas tu barulah boleh hantar di ruangan menu individuals activity, di ruangan activity topik 12 sebelum deadline yang ditetapkan iaitu 11 Jun 2025. Jadi korang kena patuhi deadline yang ditetapkan. Ini adalah penerangan bagi kelas teori untuk topik terakhir iaitu topik 12.